Alright, Assalamualaikum. Alright, so sekarang kita on the way pergi rumah customer. Dan dah pukul 10 lebih lah, dah nak sampai rumah customer. So kita tengok motor dia macam mana. Dan dah kita start buka motor tu. Okay, dalam 2 minggu ni saja dah macam-macam motor yang dah ada macam 2 biji motor yang buat payah kan. So harap-harap motor kali ni tak buat payah. Okay, lupa, hari ni buat kerja dekat Pekan Nanas, Pontian. Okay, tu je gang. So ni motor dia. Cantik tak motor dia? Okay, cantik lah, kemas. Harap enjin tak kotor. Okay, so jom kita leraikan. Alright gang, so enjin kita dah leraikan. Dan enjin dia kotor jugalah. Okay, kotor jugalah. Dalam dia legam jugalah. Tapi kita basuh lah. Okay, so aku nak basuh dulu dia punya casing-casing, benda yang kita kena basuh, termasuk head dia sekali. Sebab head kita nak potting kan. Itu je lah. Kita basuh-basuh. Lepas tu kita akan masukkan bearing C3 dekat enjin dia. Lepas tu kita masukkan crankshaft dia macam biasalah, macam yang aku selalu buat, step by step dia. Okay, lepas tu bila kita dah settle enjin tengah ni, kita akan potting head. Tapi mungkin potting head aku akan potting dekat rumah aku kot. Aku just basuh-basuh je dulu kat sini, settle benda yang boleh settle dulu hari ni. Aku balik head, kita potting head. Lepas tu esok kita akan pasang enjin lah. Okay, alright gang, so kita dah basuh casing dia apa semua, cuma head kita tak sempat basuh lagi. So sekarang dah pukul 3, so aku dah kena balik lah, sebab aku nak kena ambil wife aku. And then kita sambung buat kat rumah lah. Okay, ataupun esok pagi, awal-awal pagi kita sambung buat. Ini aku saja bawa balik sebab kalau aku sempat sambung kat rumah, aku nak sambung kat rumah lah. Okay, senang. Esok kita boleh sangkut terus enjin ataupun buat benda-benda simple je. Weh, apa hal flawless muka aku? Flawless mat. Okay, so aku nak balik dulu, nanti kita sambung. Alright gang, so selagi X-Max aku tak elok lagi, selagi itulah pukul 3 aku kena balik. Kalau weekday lah. Kalau weekend tak perlulah. Weekend wife aku tak kerja. Kalau weekday pukul 3 kena balik, pukul 4 kena balik. Tengok kepada jauh mana aku buat kerja tu. Okay, kalau macam ke Pekan Nanas ni, nak ke tempat kerja wife aku dalam sejam setengah ataupun sejam 20 minit macam gitu lah. Sejam setengah kot. Okay, so pukul 3 aku kena balik lah. Segitu lah cerita dia. Sementara X-Max aku tak elok lagi. Nanti X-Max elok, aku akan bawa motor, aku akan bawa kereta lah. So aku nak balik pukul berapa tu, boleh lah pukul berapa pun, cuma tak malam lah. Macam itulah cerita dia. Tapi tak apa, ayo kita balik dulu. Kita melakukan tanggungjawab dulu. Kemudian kita sambung cerita pasal enjin motor tadi. Enjin tadi memang kotor. 2 jam aku basuh enjin, kotor. Dia luar dalam kotor. So memang take time untuk kita basuh enjin luar dalam kotor ni. Okay, agak okay, agak lu. Okay, agak lu. Agak dulu. Okay. Okay, mungkin ada iklan kot lepas ni. Assalamualaikum guys. Okay, baik, so sekarang ni, hari ni ialah hari yang kemudiannya lah. Okay, dan enjin dia kita dah siap pasang dah. Aku bawa balik enjin hari tu. Aku bawa balik enjin dia yang dah lerai hari tu. Kemudian tiba-tiba dah siap pasang. Sebab apa? Sebab aku duk pasang, duk lalok sangat pasang, aku tak buat video. Aku tak rakam video kan.
So biasanya benda-benda macam ini yang buatkan video tak habis. Aku tak tahu nak edit apa kan. Banyak footage yang tergendala sebab tak ada ending, tak ada story dan sebagainya lah. Okay. Tapi tak apa, enjin kita dah siap dah. Dan enjin tu ada dalam kereta, aku buat dekat rumah. Dan hari ni kita nak gantung enjin je. Kemudian aku akan balik. Dan dekat rumah aku ada sebiji lagi enjin yang kita nak kena siapkan. Dan kita nak sangkut terus dalam hari yang sama. Sebab aku nak kena balik pekan. Aku nak kena balik pekan. Dan aku pun kena balik Kemaman juga lepas Bali. Dia ada balik kampung lah. Okay, pekan dengan Kemaman. Okay, faham-faham lah. So jom kita sangkut enjin ni. Kau nampak enjin ada dalam kereta tu. Sekali package dengan tayar kereta lagi. Sebab apa? Sebab apa, geng? Sebab tayar kereta aku bocor hari tu, kena sepihan apa entah. Lepas tu aku pakai tayar spare. Nanti kita kena repair tayar tu nanti tu nak balik kampung tu. So aku cerita sikit lah pasal enjin ni. Okay, nampak ni enjin yang kita dah siap pasang. Okay, bahagian bawah dia kita letak full bearing, kita letak rod racing, kita letak gear racing 1, 2, 4. Belah sini kita letak oil pump racing. Belah sini kita letak clutch plate baru. Kemudian dekat belah atas ni blok kita pakai blok 62, ada jenama Taicom je, so kita rembat jenama Taicom. Jadi biasanya blok 62 marhin ni aku akan pakai Espada, HHMI 1 ataupun Taicom. Sebab blok-blok yang lain, jenama lain, semua harga dah mengarut dah. Ini je, 3 ni je blok marhin. Dan pakai piston yang design sama. Dan bahagian head dia kita dah potting dah. Okay, kau nampak bahagian dalam tu kita dah potting. Dan polish, bahagian exhaust kita polish lah. Okay, malahan aku tunjuk. Dan cam kita pakai cam CMS, which is cam tu dah ada dekat enjin ni. Dan spring valve pun kita pakai spring valve CMS, which is dah ada dekat head ni. So kita buat ni banyak cut cost lah. Okay, customer banyak cut cost sebab exhaust dia dah ada, carburetor dia dah ada. Bukan dah ada, dia dah letak dekat motor. Motor dia dah pakai exhaust Espada 30mm. Carburetor pun dia dah pakai SCK 28mm. Spring valve dia dah pakai CMS. Dan camshaft pun dia dah pakai CMS. So dia dapat jimat kat situ lah. Okay. So jom kita sangkut lah. Alright gang, so enjin kita dah siap pasang. Dan carburetor dia agak mencabar juga sebab dia asyik overflow. Dah tak overflow dah. Bila dia overflow memang susah nak start. Okay, ini pun dia tak overflow pun dia kena ada kemahiran sikit lah untuk start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kena pulas sikit. Biasanya aku buat tak pulas pun. Dia punya balancer, clutch biasa ada convert clutch kan. Dah settle. Okay, dah balik lah, jom.